Tuan-tuan, banyak yang fikir tak dapat menyimpan sebab duit gaji tak cukup. Padahal yang gaji besar pun sama, tak ada simpanan juga. Statistik menunjukkan 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Faktor utama tiada simpanan disebabkan tiada ilmu. Bila tak ada ilmu, dia sentiasa tunggu ada duit lebih baru nak menyimpan. Ini salah, sebab sampai bila-bila pun tak ada duit lebih. Untuk selesaikan masalah tak boleh menyimpan ini, pertama sekali kena belajar ilmu tentang kewangan dengan cara baca buku atau hadiri seminar. Boleh baca buku mentor saya, buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang, antara buku yang sangat baik untuk bermula. Boleh dapatkan di PG Mall ataupun kontak saya. Yang kedua, amalkan prinsip simpan dulu, berbelanja selebihnya. Bila dapat gaji, potong dulu sebahagian untuk simpanan, sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan. Menyimpan ni kena paksa. Selagi tak paksa, sampai bila-bila pun kita tak akan ada duit lebih. Yang ketiga, ubah cara menyimpan. Belajar simpan emas pula. Bila sudah kenal emas nanti, mesti ada saja duit untuk beli emas. Sebab cara berfikir kita sudah berubah. Dulu bila ada duit saja, otak kita mula ligat nak berbelanja. Tapi bila faham tentang emas, kita akan asyik fikir nak tambah lagi koleksi simpanan emas yang kita ada. Emas ini ada auranya tersendiri. Kena mula simpan emas dulu, nanti baru akan faham. Sekarang kita boleh mula simpan emas dengan bajet serendah 100 melalui akaun emas CAP. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Sila DM saya untuk saya bantu buat pendaftaran secara percuma. Terima kasih.